Sorotan berita Harakah Daily, 14 Mac 2025. Salah guna dana, Teresa patut lapor kepada SPRM. Ahli Parlimen Seputeh. Teresa kok wajar membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, berhubung bekas pegawainya yang dikatakan menyalahgunakan dana diperuntukkan kepada ahli parlimen. Ketua Penerangan PAS Pusat Ahmad Fadli Syari berkata kenyataan kok yang menyatakan SPRM boleh memulakan siasatan tanpa menunggu aduan rasmi adalah sesuatu yang benar. Menurutnya di bawah Seksyen 25-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, mana-mana individu yang mengetahui tentang perlakuan rasuah mempunyai kewajipan untuk melaporkan perkara tersebut kepada SPRM. Oleh itu, kata Ahmad Fadli, kegagalan untuk berbuat demikian boleh menyebabkan individu itu termasuk sebagaimana dalam kes dihadapi Teresa, kok dikenakan tindakan di bawah peruntukan yang sama. Sapura Energy. Ada audit forensik atau sekadar alasan? Ketua Penerangan PAS Pusat Ahmad Fadli Syari mempersoalkan sama ada kerajaan benar-benar melakukan audit forensik terhadap Sapura Energy Berhad sebelum menyuntik dana 1.1 bilion ringgit ke dalam syarikat itu. Menurut beliau, laporan audit forensik Sapura tidak pernah diterbitkan kepada umum dan sehingga kini tiada bukti konkret bahawa audit tersebut telah dijalankan oleh Ernst & Young seperti yang didakwa. Tambah beliau, audit Ernst & Young terhadap Sapura Energy Berhad setakat ini hanya menilai kesinambungan perniagaan syarikat dan bukan menyiasat kemungkinan wujudnya ketidakpatuhan terhadap peraturan kewangan atau kesalahan dalam pengiktirafan hasil dan perbelanjaan. Klinik Kesihatan Sesak terima 700 pesakit setiap hari. Klinik Kesihatan Rantau Panjang Klang mengalami kesesakan teruk dengan kehadiran pesakit mencecah 700 orang pada setiap hari perkhidmatan di premis itu di sini. Keadaan tersebut sehingga menyebabkan bukan sahaja ruang menunggu menjadi sempit, malah juga tempat letak kenderaan yang disediakan turut tidak mencukupi menampung kedatangan pesakit. Ahli Dewan Undangan Negeri Sementara Nor Najhan Muhammad Saleh menyatakan rasa kecewa dan sedih dengan keadaan itu selepas menerima banyak aduan daripada penduduk setempat.